Oh, hangit eh. Lima minit lah saya uli-uli. 5 minit lebih sikit. Kalau ni yang masih ni. Wow, ini pizza kawan-kawan. Wow, pizzanya. Oh, pandai. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Jumpa lagi dalam channel YouTube Afifah Daily Vlog. Okey kawan-kawan. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua sihat dan bahagia selalu. Okey, di petang Ramadan ni, hari ni saya nak buat sesuatu yang special lah bagi saya. Saya nak buat pizza. Nak buat pan pizza je korang. Tadi lauk-lauk dengan nasi dah masak. Dah masak siap-siap. Biar jangan kelang kabut. Okey, sekarang jom ikuti saya macam mana saya buat pan pizza. Ala-ala saya lah. Okey. Saya nanti nak buat pizza sekeping besar tu je. Okey, saya pakai tepung dalam 1/2 kilo je korang. Air 200 gram. Ni tak apa, nanti kalau kurang kita boleh tambah sikit-sikit masa uli. Ni untuk nak bancuh dia punya yeast je. Telur tetap saya pakai sebiji. Takkan nak telur nak bagi 2, leceh. Gula sedikit untuk nak aktifkan ragi tu je. Minyak saya agak-agak je korang. Ni kita pakai 30 lah. Ke sendok sayur ni je. Senang. Nanti kalau kurang masa uli kita boleh tambah lagi. Saya pakai satu sudu makan ni je. Yeastnya. Okey. Dalam 5 gram. Satu paket ni 11 gram. Okey, ni kalau nak simpan korang tutup rapat-rapat, jangan ada udara. Masukkan dalam freezer. Boleh guna lagi nanti. Okey, ni saja kita kacau. Kacau sampai gulanya larut korang. Kita tutup dulu. Ketepikan dalam masa 8 minit. Sekarang bahan keringnya pula. Ni tepung ada dalam 1/2 kilo. Tadi saya timbang ni. Saya masukkan je semua. Saya masuk sedikit garam. Setengah-setengah dalam satu sudu kecil. Sementara nak tunggu yeast tu aktif, saya uli dulu tepung ni dengan 1 sudu makan margarin. Tengoklah sampai dia boleh jadi macam breadcrumb. Saya nak cuba resipi ni. Okey tak? Lembut tak untuk pizza? Sama macam saya buat curry puff tu. Cubalah. Biasa saya cairkan margarin ni. Saya cuba dulu, nanti kita tengok hasilnya. Belum berderai saya tambah lagi kurang. Okey, minyak. Okey. Okey. Cukup, tak mau lebih sangat Kita tuang sikit-sikit adunan bancuhan basah ni.
Boleh sampai tepung ni tak melekat kat tangan Macam kering. Tambah minyak sikit ke tangan. Okey. Ni setelah 5 minit lah saya uli-uli. 5 minit lebih sikit. Lembut Kita rehatkan adunan ni. Rehatkan dalam 1 jam ke lagi elok. Okey. Ni tengok tinggal lagi. Telur lah ni. Tak apa, tak payah pakai. Sekarang jom kita prepare bahan-bahan topping dia. Ni ada cheese. Okey. Ni keju untuk pizza korang. Keju mozzarella. Saya nak potong-potong dulu. Saya tak nak parut. Potong je. Okey. Okey. Senang, nanti tinggal tabur-tabur je. Ni ada belen cheese cheddar. Ni ada ayam, saya nak letak atas dia. Saya pakai 2 lah. Ayam yang saya perap hari tu dalam video sebelum ni. Saya nak bakar, lepas tu nanti nak letak atas burger tu. Burger atas pizza. Okey, sementara tu kita potong-potong bahan apa yang patut. Ada bawang Holland. Separuh ni saya nak guna mentah, separuh untuk nak tumis. Ni je saya yang ada. Ni je jadi topping nanti korang. Tapi saya nak masak dia dulu, nak tumis. Tuak turungnya. Nampak muda. Tumis biasa je korang Saya nak buat mayonisnya pula, mayonis homemade. Disebabkan mayonis saya tak ada. Tak ada mayonis nanti tak menjadi pula korang. Saya teringat ni masa saya balik kampung dulu, kat kampung ayah saya, buat burger. Susah nak cari mayonis kat kampung tu. Jadi saya dengan adik ipar saya buatlah sendiri. Guna telur. Okey. Sekarang saya nak tapis dulu limau. Ni telur, dia pakai telur, air perahan limau ni, limau nipis. Kalau nak pakai cuka pun boleh. Ni tadi ayam yang panggang tu, sekejap lagi saya nak iris-iris dia. Masukkan air perahan limau nipis ni. Masuk je semua. Telur. Nak blend telur kan. Minyak. Saya dah masukkan minyak, air, garam, gula sikit. Lepas tu saya nak blend. Tumis dalam ni je.
Tumis-tumis biar layu je kan. Garam, black pepper. Okay. Oh, wow. Taruh daun bawang sikit. Biar hijau-hijau dia. Okay, ni dah siap ni. Okay, kawan-kawan, ni dah 1 jam Tengok apa sudah jadi. Dah kembang adunan kita. Kita kempeskan. Oh, lembut. Kita try satu. Ni. Letak atas ni. Taburkan. Saya nak buat besar kali ni. Tak adalah nipis sangat. Okay, just nice. Sedap kawan-kawan. Sedap. Sedap Belum makan lagi. Wow, ni pizza. Okay, siap. Okay, macam ni lah bentuknya kek kita. Pizzanya. Mula-mula saya nak bakar ni dulu, yang kecil-kecil ni. Okay, saya pindah dulu. Tak nampak kawan. Okay, nak bakar ni dulu. Sekejap-sekejap je. Ini dah macam ratinan cheese pun ada ni. Bagi dia masak je. Golek-golek dulu. Kena masak asing-asing sebab saya tak masak dalam oven. Kalau korang nak buat yang jenis leper tu je, tak payahlah ketul-ketul macam ni. Okay. Belum senang pakai tangan. Tutup sekejap. Okay, dah. Oh, hangit Okay, angkat. Okay, belah sini pula. Ni untuk yang si gedebab ni. Dah makin kembang. Cucuk-cucuk Biar dia jangan menggelembung. Okay. Okay. Cantik.
Okay, tutup. Okay. Boleh angkat kot. Kita intip tu bawah. Kira dah masak. Okay, dah boleh angkat ni. Okay, memanglah dia belum masak sangat. Sebab nanti dah letak topping, kita nak masak lagi kan. Okay, sekarang biar je dulu. Nanti kita sambung lagi lepas saya solat asar. Nah, yang kurang masak bawah ni. Saya letak sini. Dalam ni. Terus kita sapu. Letak mayonis. Okey, banyak-banyak sangat. Tak sedap tak tidak mayonis ni. Tadi saya letak mustard sikit tadi kurang. Letak ni oregano sikit. Okay. Letak cheese. Letak bawang, letak ni. Lauk-lauk ni. Sayur yang kita tumis tadi. Potong ayam. Sekarang kita tabur cheese. Cheese yang putih ni dia tak masin. Yang color ni yang masin. Masukkan semua. Guna api yang paling slow sekali. Oh, lupa. Letak oregano ni. Tabur oregano korang. Okey. Kita tutup dia. Biar dia masak. Okey, cuba kita tengok. Ini dah 15 minit. Wow. Itu bola-bola ada yang meletup ke? Oh, bau wangi korang. Saya takut. Panas tak panas? Dah. Tapi
Oh, sekian. Dengan tertungging dah. Wow, ini pizza kawan-kawan. Wow, pizzanya. Pandai. Wow. Crush dia terbakar tak lah, cantik. Okay, 6. Tak angin. Tak angin mah. Potong ke? Boleh. Wow. Wow, crunchy kawan. Mak satu bulan kawan. Nak hilangkan tak kena benda tu. Wow, macam pizza kawan kamu. Macam pizza. Oh, betul lah pizza. Special ni dekat abang, special. Special kawan. Wow. Wow. Nanti talenan tu yang pecah. Nampak nak bang? Sudah pecah. Kawan. Berapa bang? Wow. Dia bukan kalau tak habis. Pizza kawan. 40 minit. Ni aku sih Dapat kawan. memang dapat kan? Ha? Nanti dia akan bertanya. Okay. Tapi rasanya ya tu lah buka tinggal. Oh, celup lah. Ni nanti kalau anda nak ulang macam mana? Nak buka puasa korang. Ada dalam 2 minit. 1 minit lagi. Ni apa ikan mesin? Murah ni tu. Sayur. Sayur ni tadi tak habis. Oh. Sada ada lagi Ambil lah bang. Penatkan. Okey. Kan ni kawan Ini ada dia punya tali-tali kawan. Ni tengok. Wow. Oh dah kering tali ni dah potong awak. Oh mak macam. Ini 4.9 bintang kawan. Pok macam bintang. Kenapa tak 5? Ha? Kenapa tak 5 bintang? 5 ni sombong sangat. Astagfirullahaladzim. Rasa 2 kawan. Bagi dia dulu 1, saya Rasa 1 kawan. dulu. Oh kawan. Tali-tali kawan. Satu dulu, turun. Satu dulu rasa masin tak masin ni. Masin sangat pula nanti. Risau lah ni. Bagus ni. Nak crush tu. Lembut. Okey, selamat berbuka kawan-kawan. Rumah sedap kau. Sedap. Betul. Takut dia tak suka je. Sedap kau. Gebu. Rasa lah. Okay, aku cuba makan tak. Bismillah. Bawah dia rambut bang. Tapi dia dah kenyang. Ni ada ayam dia ni. Ayam juga. Okey kawan-kawan. Selamat berbuka. Kita jumpa lagi di dalam video. Bye. Wassalam. Jangan lupa subscribe ya. Okey kawan-kawan.
ni esoknya nak buka puasa. Hari ni tak masak apa-apa. Hari ni Pak Suami cakap nak habiskan pizza yang ada ni. Okay. Ni saya bekukan semalam. Kemudian saya bungkus-bungkus. Lain kali boleh buat lagi. Semalam saya makan 2, Pak Suami makan 2. Jadi semua ada 8 potong lah. Banyak juga tu. Kali boleh buat lagi. Okey. Saya buat api paling slow. Kita panaskan. Okey. Masih lagi panaskan. Sebelah sini saya panaskan buah melaka. Ni bailan buah melaka saya bekukan. Saya tak buat pun video masa buat dia. Nantilah next time saya buat. Saya nak cuba dulu bekukan. Sama tak lagi rasa dia. Kalau okey, saya on video. Senanglah kalau dah kalau boleh macam ni. Buat banyak-banyak bekukan. Bila nak makan, kukus sekejap. Dah lembut ni. Kalau beli pun boleh tahan juga harga dia sekarang. Kecil-kecil je buah melaka ni sekarang jual. Tengok ni. Saya sumbat ni tadi. Biar panas dekat dalam je.